Boleh tak khianat, boleh tak putus silaturahim dengan orang yang khianat? Sebelum jawab, faham dulu apa makna silaturahim yang sebenar. Silah tu maknanya hubungan, rahim perut, hubungan perut. Apa maknanya? Ialah orang-orang yang datang atau lahir dari perut yang sama. Apa makna? Adik-beradik, satu bapa, satu mak, atau satu mak saja. Silaturahim. Adik-beradik seibu sebapa dan adik-beradik seibu. Itulah silaturahim. Faham? Kita dah lebih pada itu. Kita kawan Facebook silaturahim tak? Itu tak tepat, tapi tak salah. Cuma tidak tepat. Yang paling tepat, silaturahim ialah hubungan adik-beradik yang lahir dari perut yang sama. Jelas lagi? Tetapi sekarang kita panggil sepupu pun silaturahim, tidak menjadi kesalahan. Jangan balas pula. Yang lebih tepat, adik-beradik. Jadi kalau orang khianat kita, boleh tak kita jauh diri pada dia? Boleh. Cuma janganlah kita memutuskan hubungan sebagai dua orang Islam perpisahan tadi. Kerana orang Islam ini bersaudara. Jangan niat putus saudara. Kita niat jauhkan diri supaya menolak mudarat daripada dia. Kerana kaedah kita ni ad-dararu yuzalu, kemudaratan hendaklah kita jauhkan. Kita kawan kita jahat sangat, boleh menyebabkan kita jatuh kepada buat benda yang jahat, kita jauhkan diri daripada dia. Bukan niat putus silaturahim. Niat menjaga diri kita daripada keburukan. Faham lagi? Hukumnya boleh. Jangan niat nak putus saudara.